Kita dah cakap dah, tak semestinya nak jadi trader kena berhenti kerja. Tak semestinya kena jadi full time trader. Sebab full time trader ni bukanlah career yang best sangat. Sebab dia terlampau banyak masa sampai tak tahu nak buat apa. Jadi my advice is dalam Predictable ni, kalau nak join, jadikan dia sebagai side income. Macam Akak dah ada pekerjaan kan. Jadi nak jadikan trading ni sebagai one of, orang kata, extra income lah, supaya boleh top up. Kata birthday dah dekat, nak beli Boost headphone jadi inilah masa dia kan. Jadi kalaulah akak diberi peluang untuk menjadi seorang professional trader, dan mungkin akan bawa orang lain untuk jadi untuk bawa orang lain jadi trader lah, senang cerita. Adakah kan akak rasa ianya berbaloi? Dah register? Klik link di bawah, okay? Bye! Sebenarnya akak nak experience dulu benda ni, biar akak tahu, go through semua benda. Sebab memang kalau kadang-kadang kawan tanya, cik kau buatlah, okey ni, memang okey, tapi aku kena belajar dulu. Tak boleh simply macam, oh okey lah, join je lah, apa orang cakap ikut je.